Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Encik Muhammad Ra'in bin Syari selaku pensyarah kursus BML 3083 Semantik dan Pragmatik Bahasa Melayu. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan komik yang telah kami hasilkan. Komik yang telah kami hasilkan bertajuk Harga Sebuah Ilmu. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya, iaitu Muhammad Zulfahmi bin Sulaimah, Ismail Zuhairi bin Dahlan, Tengku Nazrin Shah bin Tengku Syahdi Zul, dan Alia Khadijah binti Zaimi. Seterusnya kita akan melihat kepada tajuk, tema dan dialek yang terdapat di dalam komik ini. Tajuk komik kami ialah Harga Sebuah Ilmu. Kenapa kami memilih tajuk ini adalah untuk menunjukkan bahawa ilmu itu sesuatu yang amat berharga dalam kehidupan seseorang. Ilmu juga merupakan sesuatu yang perlu dihargai dan ilmu memerlukan pengorbanan dan usaha yang berterusan. Tema komik ini pula ialah pendidikan. Komik ini menanamkan nilai hormat kepada kedua-dua ibu bapa, rajin berusaha, tidak mudah putus asa, dan mempunyai kesedaran tentang kepentingan ilmu dalam kehidupan. Dialek yang kami pilih untuk menghasilkan komik ini ialah dialek dari Hulu Terengganu. Komik ini dapat menonjolkan keunikannya. Penggunaan dialek Hulu Terengganu tidak hanya menjadikan cerita lebih menarik, tetapi juga menonjolkan kekayaan bahasa dan budaya Malaysia yang jarang diberi perhatian dalam karya-karya lain. Seterusnya kita akan melihat kepada watak-watak yang terdapat di dalam komik ini. Watak pertama ialah watak Mat. Mat seorang remaja lelaki yang rajin dan gigih dalam menuntut ilmu. Mat juga seorang yang mempunyai matlamat dan motivasi yang tinggi. Walaupun datang dari latar belakang keluarga yang serba kekurangan, ia bukanlah satu penghalang untuk mencapai sebuah kejayaan. Mat tetap berusaha dan mempunyai azam yang tinggi untuk mengubah nasib keluarganya. Sifat peribadi yang dimiliki oleh Mat telah dijadikan sebagai inspirasi kepada penduduk di kampungnya. Watak kedua pula ialah watak Pok Leh. Pok Leh merupakan seorang rakan karib kepada Mat. Namun, sifat yang dimiliki oleh Pok Leh bertentangan dengan rakan karibnya. Pok Leh seorang remaja yang pemalas dan suka bermain semasa di dalam kelas. Pok Leh juga tidak memikirkan masa depan dan tidak memberikan perhatian terhadap pembelajaran. Sikap sambil lewa terhadap pelajaran telah menyebabkan Pok Leh gagal mencapai kejayaan dan hanya tinggal di kampung. Watak ketiga pula ialah watak Pak Ali. Pak Ali merupakan ayah kepada Mat. Dia merupakan seorang penoreh getah yang tidak pernah mengeluh akan kehidupannya yang serba kekurangan. Pak Ali seorang yang cekal, tabah dan sanggup berkorban demi masa depan anaknya. Kesusahan dan kepayahan yang dilalui hanya untuk memastikan anaknya memperoleh kejayaan pada masa akan datang. Pak Ali juga seorang yang mementingkan ilmu dan sentiasa memberi dorongan kepada Mat untuk terus menuntut ilmu dan belajar bersungguh-sungguh demi mengubah nasib keluarga. Watak keempat pula ialah Cikgu Ramlah. Cikgu Ramlah ialah guru kelas kepada Mat dan Pok Leh. Cikgu Ramlah juga merupakan seorang guru yang tegas dalam mendidik anak muridnya. Dia dikenali sebagai seorang guru yang penyayang kerana sering mengambil berat berkaitan pelajaran anak muridnya. Cikgu Ramlah sering memberi motivasi dan dorongan kepada Mat dan Pok Leh agar tidak mudah berputus asa dan sentiasa memperbaiki diri agar dapat menjadi seorang insan yang berjaya. Watak yang terakhir pula ialah watak Pak Mail. Pak Mail merupakan ketua kampung yang dihormati ramai kerana sifatnya yang sabar dan prihatin terhadap penduduk kampung. Pak Mail sering meluangkan masa di surau mendengar ceramah ilmu-ilmu agama. Pak Mail juga seorang pendengar yang setia kepada keluhan dan kesedihan yang dihadapi oleh Pok Leh.
Pak Mail sentiasa mendorong dengan memberikan kata-kata hikmah kepada Pok Leh agar tidak mudah berputus asa dalam melakukan sesuatu perkara. Seterusnya, saya akan membentangkan latar tempat dan latar masa. Yang pertama ialah latar tempat. Kampung Bukit, iaitu sebuah kampung tradisional. Yang kedua, Rumah Mat, di mana melambangkan kehidupan sederhana. Yang ketiga, sekolah, di mana pembentukan Mat dan Pok Leh. Yang keempat, iaitu sawah padi, tempat di mana Pok Leh bekerja selepas gagal dalam pelajaran. Yang kelima pula ialah universiti, tempat di mana Mat menyambung pelajaran dan mencapai cita-citanya. Yang keenam, warung kampung, tempat di mana Pok Leh melepak bersama rakan-rakannya. Yang ketujuh, dewan, pertemuan semula Mat dan Pok Leh dalam majlis ilmu. Dan yang ke-8 iaitu balai raya, tempat di mana Pok Leh mengikuti kelas Mat dan mendapat sijil. Seterusnya ialah latar masa. Yang pertama, zaman persekolahan, menunjukkan zaman masa muda Mat dan Pok Leh. Yang kedua, masa kini, iaitu dewasa. Mat telah menjadi pensyarah dan Pok Leh bekerja sebagai buruh. Dan yang ketiga, majlis ilmu, waktu siang dan malam yang menunjukkan proses perubahan Pok Leh. Seterusnya, saya akan membentangkan prosedur pembinaan komik. Prosedur pertama yang kami gunakan ialah perisian. Dari segi jalan cerita dan penulisan skrip, kumpulan kami menggunakan Microsoft Word dan Google Docs. Microsoft dan Google Docs digunakan untuk merancang struktur cerita, membahagikan bab dan menulis dialog. Yang kedua, dari segi reka bentuk, kami menggunakan Microsoft Copilot. Microsoft Copilot digunakan untuk memberikan gambaran visual berdasarkan skrip yang telah dibuat. Yang ketiga, dari segi penyusunan komik, kumpulan kami menggunakan Canva. Canva digunakan untuk menyusun struktur cerita dan menambah elemen teks. Prosedur yang kedua yang kami gunakan ialah ilustrasi. Yang pertama, gaya ilustrasi. Gaya ilustrasi bersifat suasana kampung. Yang kedua, ekspresi watak, memberikan gambaran jelas terhadap sesuatu watak. Yang ketiga, latar visual. Visual dan suasana yang memberikan gambaran sebenar mengikut situasi. Yang keempat, perubahan watak, menunjukkan perubahan watak dari zaman muda ke dewasa. Dan yang kelima, iaitu teknik ilustrasi, penggunaan warna berdasarkan struktur cerita. Prosedur pembinaan komik yang ketiga ialah latar cerita. Terdapat 5. Yang pertama, cahaya di kampung, memperkenalkan watak dan latar kampung. Yang kedua, pilih jalan sendiri, konflik dan menunjukkan haluan hidup yang berbeza selepas sekolah. Yang ketiga, awan dan mentari, kehidupan yang berbeza, Mat di universiti, Pok Leh bekerja di sawah. Yang keempat, bertemu cahaya, majlis ilmu dan pertemuan dengan Mat dalam memberi kesedaran kepada Pok Leh. Dan yang terakhir, jambatan ilmu, Pok Leh berubah dan melambangkan peluang kedua dan kejayaan. Jadi elemen semantik yang terdapat dalam komik ini ialah dialek dan makna. Dialog yang pertama, dialog Pak Ali. Ilmu tu mak bukan untuk unang hidup senang je, tapi ilmu tu macam pelita. Cahaya hok suluh uni jadi lebih baik. Selagi uni ada peluang, carilah cahaya tu siapa uni capai semua impian hok uni nak. Maksudnya, ilmu digambarkan sebagai pelita yang menerangi hidup, simbolik kepada pembimbing kehidupan dan pencapaian impian. Dialog kedua ialah dialog Cikgu Ramlah. Sekolah ni ibarat ladang bijak. Setiap hari, kamu datang ke sekolah, masuk kelas. Kamu sedang tanam ilmu, akhlak, cita-cita. Semua tu biji benih. Kamulah yang kena rajin siram, baja dan usaha dan tawakal untuk kamu berjaya. Maknanya, pendidikan disamakan dengan proses bertani, di mana ilmu adalah biji benih yang perlu dijaga dan disuburkan dengan usaha untuk mencapai kejayaan. Ketiga ialah dialog Cikgu Ramlah. Tapi kalau kamu datang sekolah nak main-main, apa yang kamu harapkan dengan biji benih yang kamu tanam tu?
Jadi, belajarlah sungguh mula dari sekarang. Maknanya, penekanan pada pentingnya usaha dan kesungguhan dalam menuntut ilmu menekankan bahawa kejayaan memerlukan dedikasi. Dialog keempat ialah dialog potluck. Tapi cikgu, kalau benih tu lama dok sirang, masih ada jalan ke nak berjaya? Saya rasa tak ada dah. Maknanya, potluck menggambarkan perasaan putus asa dan penyesalan atas masa yang telah dibazirkan, yang merujuk kepada kehilangan peluang. Dialog kelima ialah dialog mat kepada potluck. Ilmu tu pelita, sino dia dok akan mampu biar malam lama dok turumpung. Maknanya, ilmu diibaratkan seperti pelita yang terus menyala, memberi harapan walaupun dalam kegelapan. Dialog yang terakhir, dialog mat kepada potluck. Ilmu ni bukan sahaja menerangi diri sendiri, tapi juga orang di sekeliling kita. Maknanya, menggambarkan ilmu sebagai sesuatu yang bukan hanya memberi manfaat kepada diri sendiri, tetapi juga kepada masyarakat. Komik yang dihasilkan oleh kumpulan kami mempunyai kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang pertama, visual yang menarik, memudahkan untuk menghasilkan gambaran yang sebenar. Yang kedua, efisien dan flexibility, mudah digunakan dan membolehkan gambaran dihasilkan dengan cepat. Yang ketiga, meningkatkan kemahiran digital, membantu meningkatkan kemahiran digital melalui aplikasi-aplikasi terkini. Dan yang keempat, memberi manfaat literasi, membantu meningkatkan daya imajinasi dan kreativiti. Dan kelemahan pula yang pertama, keterbatasan pemahaman visual, memerlukan pemahaman yang efektif terhadap gaya visual yang digunakan. Yang kedua, perisian. Perisian memerlukan langganan untuk membolehkan pengguna menggunakannya dengan mudah. Dan yang terakhir, memerlukan kemahiran teknikal yang tinggi. Perlu mahir dalam menggunakan perisian seperti Canva, Microsoft Pilot untuk mendapatkan hasil yang berkualiti. Untuk penutup, kisah Mat dan potluck telah membuktikan bahawa kegagalan pada masa lalu boleh berubah dengan tekad yang kuat, usaha yang berterusan dan sokongan daripada orang sekeliling. Sesiapa pun mampu bangkit semula untuk membina kehidupan yang lebih bermakna. Melalui kisah ini juga mengingatkan kita bahawa pendidikan merupakan kunci kejayaan dan merupakan jalan untuk mengubah haluan hidup. Itu sahaja pembatangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.